Dah banyak kes pergi melancong and dirompak. So guys, inilah dia korang punya bodyguard CCTV daripada Mercusis MC210. Yang paling penting, yang ni bukan semua CCTV dapat, dia dah ada sertifikat untuk MCMC. Maksudnya produk ni legit untuk security korang. CCTV ni boleh shoot sampai 2K resolution tau. So terang sangat lah. Dalam box korang akan dapat kamera, adapter, mounting kit dan juga manual. Design dia pun compact je, tak besar sangat, tak kecil sangat. Oh, tapi features dia padu man. Kelebihan CCTV ni, dia boleh rotate sampai 340 darjah, menghampiri 360. So memang boleh cover terus sekeliling rumah korang. Nak zoom pun boleh, korang boleh zoom 10 kali digital zoom. Kalau objek tu jauh, korang curious apa kan, so korang boleh zoom kan. Untuk rakaman siang hari memang cantik, biasalah semua CCTV macam tu. Tapi malam bukan semua CCTV boleh buat macam CCTV ni. Dia ada IR night vision sejauh 12 meter. Maksudnya benda sejauh 12 meter daripada kamera still boleh nampak dengan jelas. Yang best juga, kamera ni boleh detect baby menangis, which is baby detection. So in case lah kalau korang duduk kat dapur, tinggal anak kat dalam bilik kan, kadang-kadang kita tak perasan apa jadi. Mungkin kita tahu dia tengah tidur, tapi kita tak tahu apa yang jadi sebenarnya. And dah banyak kes yang melibatkan perkara ni sampai ada yang meninggal dunia. So kamera ni boleh detect and korang boleh tahu apa yang jadi, yang mana notification akan terima dekat phone korang. So make sure phone selalu bawa. Okay, kalau ada tetamu datang, kawan ataupun nak hantar barang, yang ni best. Korang boleh guna two-way audio, yang mana korang boleh bercakap terus dengan orang tu. Sebab dekat kamera ni ada speaker yang korang boleh bercakap daripada phone and keluar suara korang dekat kamera tu. Tak kisah korang duduk dekat mana sekalipun, tengah travel luar negara, asalkan kamera ni connect dengan wifi rumah korang and phone korang ada internet, korang boleh pantau and bercakap secara live. Yang best juga, korang boleh hidupkan siren secara manual ataupun automatic and dia punya sound tu boleh cecah 88 decibel. Normal telinga manusia boleh terima 20 ke 60 decibel je. Maksudnya kalau 88 decibel ni sangat-sangat kuat lah. So dengan harga yang korang dapat tak sampai RM100 pun, CCTV kamera ni boleh bagi ketenangan berpanjangan dekat korang. Banyak benda yang korang dah tak perlu risau. Nak keluar rumah, nak masak, time anak tidur dalam bilik, nak travel jauh-jauh balik kampung, dah tak kena harapkan jiran dah. Sebab dengan kamera ni korang boleh pantau semua aktiviti macam korang ada dekat rumah. Dengan features yang dia bagi, memang sangat berbaloi untuk korang beli.